India selalu dikaitkan dengan perayaan meriah, rempah dan beca murah. Namun, ini hanyalah gambaran untuk pelancong. Contohnya, mungkin anda tidak tahu di Karnataka ada ritual mengejutkan. Seorang Sami mencampak bayi dari menara kuil. Di bawah, bayi itu disambut dengan kain yang diregangkan. Rakyat India percaya bayi itu akan mendapat perlindungan dan nasib baik. Pihak berkuasa kadang melarang upacara ini. Namun, di kawasan pedalaman ia tetap dilakukan secara rahsia. Penduduk setempat bersumpah tiada yang cedera. Walau nampak seperti tarikan purba berbahaya, polis tidak berdaya. Di India, di tengah lautan, terdapat Pulau Sentinel Utara yang terpencil dari dunia. Sebuah suku kecil di sana telah menghalau orang asing dengan panah dan lembing selama berabad-abad. Undang-undang India melarang mendekati mereka dalam jarak 5 km untuk mengelak kematian dan menjaga cara hidup mereka. Pada 2018, seorang mubalik cuba mendarat dan dibunuh di pantai. Penduduk Sentinel tidak kenal besi, berkanu primitif dan menolak hubungan walaupun selepas tsunami. Ini abad ke-21, namun di samping India moden, ada masyarakat zaman batu. Mereka tidak menerima hadiah atau bantuan. Perlindungan terbaik mereka adalah penolakan penuh hubungan. Tinggi di Himalaya terletaknya tasik kecil Roopkund yang mendedahkan ratusan rangka manusia setiap musim panas. Lama orang berdebat siapa mereka. Analisis genetik menunjukkan pelbagai kumpulan yang mati pada abad berlainan. Banyak tengkorak berlekuk bulat. Mereka mungkin mati akibat hujan batu gergasi yang menimpa jemaah secara tiba-tiba pada abad ke-9. Kemudian, pengembara zaman kolonial menambah lebih banyak tulang. Roopkund digelar tasik rangka. Air jernih, ais dan puluhan tengkorak di tepi pantai. Pemandangan itu jarang dan ngeri. Pada hari cerah, tulang-tulang kelihatan di dalam air dan tasik itu memancarkan seram kuno. Dalam Undang-Undang Jenayah India, masih tiada peruntukan jelas mengenai rogol dalam perkahwinan. Apabila isteri berusia lebih 18 tahun, suami hampir mustahil didakwa kerana memaksa hubungan seks. Ini adalah warisan era kolonial. Ia dikritik aktivis hak asasi manusia dan doktor. Perbicaraan mahkamah dan perdebatan telah berlangsung bertahun-tahun tanpa hasil. Namun, golongan konservatif percaya norma ini akan meruntuhkan keluarga. Akibatnya, berjuta-juta wanita kekal tanpa perlindungan. Pihak polis pula seringkali serba salah. Di negara yang mendakwa sebagai demokrasi terbesar dunia, keadaan ini kelihatan sangat aneh. Peguam mencadangkan reformasi serta perlindungan untuk mangsa, namun tradisi masih kuat. Astrologi India boleh mengubah perkahwinan menjadi teater yang tidak masuk akal. Jika horoskop pengantin perempuan berbahaya, dia dikahwinkan simbolik dengan pokok atau kambing dulu. Ini untuk buang sumpahan, lalu upacara biasa dengan pengantin lelaki dilakukan. Ada keanehan lain juga, jika gigi pertama anak tercabut, tidak betul dia boleh dinikahkan dengan anak anjing. Kononnya untuk menipu roh jahat. Amalan ini jarang dan kontroversi. Namun, di pedalaman, masih ada perarakan dengan muzik yang mengahwinkan gadis dengan pokok beringin. Kemudian, mereka bersama-sama menggergaji suami pertama itu menjadi serpihan kayu. Seringkali, perkahwinan ini dibuat demi ketenangan hati orang tua. Golongan muda melihatnya sebagai permainan dan ritual yang menarik. Sebahagian rakyat India percaya air kencing lembu menyembuhkan hampir semua penyakit. Di Gaumutra Pati, Delhi, ratusan orang minum air kencing segar lembu suci. Mereka memberitahu wartawan bahawa ia menggantikan ubat dan mereka mandi najis lembu untuk rawatan. Doktor dan saintis tidak menemui bukti manfaat serta memberi amaran jangkitan. Namun penganut tidak terganggu. Bagi mereka lembu adalah sumber kesucian dan rahmat. Oleh itu, pagi hari di beberapa kawasan, wanita membawa cawan eliksir kuning. Mereka berkerut dengan bau itu, tetapi percaya teguh pada kesannya. Di pasar, botol Gaumutra ini dijual. Berita pula sering melaporkan perbalahan antara penganut dan golongan perubatan. Di Mizoram, pernah tinggal keluarga mungkin terbesar di dunia. Ziona Chana mempunyai 39 isteri dan 94 anak. Bersama cucu, lebih 160 saudara mara tinggal di bawah satu bumbung. Rumah mereka adalah sarang semut 4 tingkat dengan 100 bilik. Ada dapur di mana berpuluh-puluh periuk mendidih serentak. Isteri-isteri tua menyusun jadual tugas. Yang muda pula memasak dan membersihkan. Ketua keluarga itu sempat meluangkan masa untuk setiap isterinya. Setiap beberapa tahun, seluruh keluarga berbaris untuk bergambar. Ia kelihatan seperti perarakan dengan ratusan wajah. Semuanya adalah satu keluarga besar. Bagi pelancong, ini tarikan hidup dan pelajaran ekonomi rumah tangga. Sebuah keluarga besar mudah menyelesaikan sebarang masalah.
Di timur laut India terdapat perkampungan Jatinga. Di sana, pada malam berkabut tanpa bulan, burung-burung seperti menjadi gila. Ratusan ekor pelbagai spesies terbang ke arah cahaya, melanggar dinding lalu jatuh ke tanah. Fenomena ini berlaku lebih sahabat, namun puncanya tidak diketahui. Kabus, angin dan rupa bumi seolah mengganggu kompas burung. Sesetengah penduduk meninggalkan kampung kerana takut. Ada pula yang mula mengutip burung jatuh sebagai anugerah takdir. Kini, saintis dan pelancong datang ke sini. Hujan burung yang mistik ini mengingatkan kita akan pemulihan semula aneh oleh alam. Pada waktu bahaya, orang bertugas berjaga di tepi laluan. Namun, bunyi kepak dan jeritan burung tetap kembali. Semasa perayaan Dahi Handi, jalan-jalan India menjadi arena. Berpuluh-puluh pemuda membentuk piramid manusia untuk memecahkan periuk dadih di ketinggian. Pasukan berlatih berbulan-bulan. Rekod yang dicapai adalah 10 tingkat manusia. Piramid bergoyang. Seorang remaja kurus mengimbangi diri di puncak. Satu pukulan dan dadih putih memancut ke semua orang. Demi hadiah, mereka berisiko lebam dan patah tulang. Oleh itu, pihak berkuasa mengehadkan ketinggian menara ini. Bagi penonton, ia adalah gabungan sarkas dan ritual. Bagi peserta, ia adalah kemahuran dan cara mendekati Tuhan. Jika piramid runtuh, barisan bawah menyerap impak. Pasukan itu akan bangkit semula. Lada hantu asam dinamakan begitu bukan tanpa sebab. Tahap kepedasannya mencecah sejuta unit, malah secebis kecilnya mampu membuat sesiapa menangis. Petani melumurkan pagar dengan pes lada ini untuk menghalau gajah liar. Tentera bahkan pernah menguji bom tangan pemedih mata berasaskannya. Di pasar, ia diikat untaian, dijual jeruk atau kering. Namun, sentuhan lidah pelancong sudah cukup membuat mulut terasa terbakar, bagai disambal api obor. Tukang masak menambah secubit hantu ke dalam curni dan bahkan hidangan itu mampu membakar bibir selepasnya. Jalan raya di India adalah muzik horn dan kekecohan. Tiada garisan jalan, lampu isyarat tidak berfungsi dan horn ialah bahasa utama. Di lalu lintas, ada lori berlabel horn, beca bermotor dan motosikal dengan sekeluarga penuh. Lembu suci turut ada. Mereka boleh baring di persimpangan, membuat semua orang menunggu. Melintas jalan seperti permainan survival. Namun, sistemnya berfungsi entah bagaimana. Kenderaan bergerak perlahan, membrek pada saat akhir dan melencong sehabis baik. Pelancong terkejut, tetapi penduduk tempatan hanya mengangkat bahu. Beginilah cara kami hidup. Pejalan kaki bergerak tanpa pergerakan mengejut. Pemandu pula menjangka laluan lain dengan tepat dan ajaibnya elak pelanggaran. India terkenal kerana penerbangan angkasa lebih murah daripada filem. Pada 2014, prob Mangalyaan memasuki orbit Marikh. Projek itu menelan belanja kira-kira 74 juta dolar. Ini lebih rendah dari bajet filem Hollywood Gravity. Jurutera berjimat cermat dalam segala hal. Mereka beli komponen mudah, kira berat dan tenaga dengan teliti. Mereka juga bergantung pada balistik tepat dan gaji sederhana. Hasilnya, misi Marikh pertama yang berjaya oleh negara miskin. Itu adalah percubaan pertama yang berhasil dalam sejarah. Ini paradoks yang memberi inspirasi. Tandas tidak ada di mana-mana di India, namun mereka sampai ke Marikh. Itu 10 fakta tentang India. Jika anda belajar sesuatu yang baru, suka dan langgan, jangan terlepas siri tentang negara menarik seterusnya. Bye!